Dekat Semporna ada sebuah kampung yang tak perlu pergi pulau dan view dia sangat cantik. So misi ketiga hari ni aku bersama dengan Coca-Cola dibantu oleh logistik daripada Yayasan Ikhlas. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita berada dekat Kampung Kuala Bibang, yang mana kampung ni tidaklah jauh sangat daripada Bandar Semporna. Hari ni kita menyerahkan Bakur Ramadan 2026 yang disumbangkan khas oleh Coca-Cola. Inilah wajah mak ayah kepada anak-anak di sekolah ni. Tengokkan keadaan sekolah anak-anak di Kampung Kuala Bibang ni, banyak lagi sebenarnya yang kita boleh improve untuk keselesaan anak-anak. Kami disambut oleh guru besarnya dan juga ketua kampungnya. Kemudian ucapan daripada wakil Yayasan Ikhlas dan dirasmikan oleh Tuan Zahari dari Coca-Cola. Selepas pada tu kami menyampaikan sumbangan Bakur Ramadan 2026 kepada semua keluarga yang ada dekat sini. Semoga usaha kami dari Coca-Cola ni boleh menceriakan Ramadan kali ini. So inilah dia anak-anak yang belajar di sekolah di Kampung Kuala Bibang ni. Sangat ceria. Semoga semuanya menuntut ilmu dengan baik. Kemudian yang menarik adalah kita pergi rumah ke rumah untuk hantar bantuan. Bayangkan dekat kampung ni, jambatan ni kena lalu seorang-seorang tau. Yang ni yang paling mencabar. Sebab kemudahan TT dari rumah ke rumah belum cukup lengkap. So inilah suasana. Kita berada dekat Kampung Kuala Bibang ni. Misi kita hari ni, hari terakhir kita di Kampung Kuala Bibang. Seronok juga sebenarnya bila kita dapat experience berada di kampung ni. Rasa macam nak tinggal tau kat sini sebab orang dia semua baik-baik dan suasana yang cantik macam ni Jadi kami menghantar bantuan Bakur Ramadan kali ini kepada semua keluarga-keluarga yang memerlukan. Semoga ringan beban mereka pada bulan Ramadan ni. Lepas tu kan kami masuk dan tengok satu ekonomi setempat, iaitu agar-agar laut. Bulan puasa ni tengok agar-agar laut ni pun rasa lapar Jadi selesailah misi kami di Kampung Kuala Bibang Semporna.